Saya pakai serum jerawat dekat tempat breakout, tapi jerawat naik kat tempat lain yang letak serum. Produk yang awak pakai dekat jerawat, lepas tu jadi breakout, sebenarnya jerawat awak tu yang awak treat tu adalah jerawat breakout. Ataupun dia mungkin bukan jerawat breakout, tapi dia adalah reaction yang breakout. Selalunya first sekali adalah dia yang first tu. Selalunya kebanyakan orang. Kenapa? Sebab kebanyakan orang kulit dia naik jerawat, senang naik jerawat. Bukan sebab dia sejak azali kulit dia senang naik jerawat. Sebab selepas dia start pakai skincare, dia mix dengan ni, kulit dia senang naik jerawat. Buktinya sebelum ni tak pernah pun naik jerawat. Itu bukti dia. So itu yang pertama. Kalau awak experience benda tu, dah familiar dengan awak situasi macam tu, maybe awak orang yang tu. So apa yang perlu awak buat? Awak tak perlu treat awak punya jerawat yang serum yang awak beli untuk jerawat tu. So awak sebenarnya menambah beban lagi pada kulit awak. Buatkan jerawat yang jerawat breakout tu, dia jadi lagi terganggu. Jerawat breakout ni, kita tak perlu treat. Kita just biarkan dia reda dulu. Kalau bila dia reda reaction breakout tu, still jerawat tu masih lagi hidup, barulah kita treat. Kedua, kalau itu bukan jerawat breakout, dan memang jerawat awak tu memang jerawat. Cuma bila awak letak tu, dia breakout. Kenapa ya? Sebab breakout lah, serum tu breakout. Walaupun serum tu ada ingredient untuk treat jerawat, walaupun serum tu memang orang kata kategori yang bagus, dia ada suntik ingredient, dia tak ada langsung pun ingredient exfoliating ataupun ingredient retinol yang boleh pergi. Kalau reaction kulit awak kata dia breakout ataupun dia tak sesuai, dia tetap tak sesuai. Dia tak bermaksud macam ni. Kalau produk tu best, formulasi dia best, kalau dia pakai untuk kulit yang macam ni, dia confirm berkesan. Dia berkesan hanya separuh percentage, 50%. 50% lagi ditentukan oleh reaction kulit.